Daripada Allah Ta'ala Quran, daripada Allah Ta'ala yang seketika Allah Ta'ala turunkan di satu tempat simpanan ilmu Allah Lauhul Mahfuz ini, yang ini berlaku pada bila? Ini 3 turungan Quran. Yang ini berlaku pada Syahrul Ramadan. Yang kata Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan dalam Quran yang kita baca tu kan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran itu. Yang itu ayat Quran yang kata bulan Ramadan yang umum tidak ada tarikh itu adalah daripada Allah Lauhul Mahfuz. Itu orang bahas. Dari Lauhul Mahfuz, penurunan yang pertama dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni apa? Baitul Izzah ini As-Sama'ud Dunya, ataupun dia nak pergi kepada pintu langit dunia. Daripada Allah ke Lauh Mahfuz pada ayat Quran Syahrul Ramadan, daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, pintu langit dunia, iaitu berlaku pada Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tu dia. Oh, semua orang tanya pada kita, dia kata Inna anzalnahu fi lailatul qadar bila? Yang itu daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni maksudnya langit ke-7, atas langit ke-7. Namanya Baitul Izzah. Itu pada apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mana itu qadar? Daripada Baitul Izzah, itu langit kedua dunia tu nak sampai ke hati Nabi SAW. Maksudnya daripada Allah ke Lauh Mahfuz Syahr Ramadan, seketui daripada Lauhul Mahfuz ke pintu langit dunia ni Baitul Izzah pun seketui juga, dan disimpan dekat Baitul Izzah itu, kemudian dibawa secara munajjaman, beransur-ansur, berperingkat-peringkat kepada Nabi SAW. Start daripada apa? Daripada pintu langit dunia tadi itu ke Nabi SAW selama 23 tahun melalui perantaraan Jibril itu. Yang itu barulah pertama wahyu diturunkan pada 17 Ramadan. Ini ulama bahasa tentang 3.